Inilah Mandy Lee Goh dari Malaysia, atlet berusia 25 tahun ini yang akan berlari di lorong yang kedua, dan Arisa Warinawan dari Thailand, tempat kelima di Kemboja. Kua Ching Lan dari Vietnam, atlet Vietnam memang kita perlu berikan perhatian walaupun dia tidak menyertai aksi di Kemboja sebelum ini. Brown Robbie Lauren dari Filipina, pemenang pingat perak ketika di Kemboja dengan masa 56.51 saat. Di lorong yang ke-6 juga Hoffman Lauren Alexis dari Filipina. Dua atlet Filipina yang berada di lorong 5 dan lorong 6. 56.06 adalah rekod Sukan SEA yang dilakukan oleh Nguyen Thi Huyen di Kuala Lumpur pada Sukan SEA 2017 dulu. Sudah pun berlepas, sekarang ni tumpuan kita berikan kepada Brown Robin Lauren. Permulaan yang baik, tetapi nampak Kua Ching Lan dari Vietnam semakin hampir untuk memintas Brown Robin Lauren. Langkahnya begitu panjang sekali sekarang ini. Sementara Mandy Lee Goh tertinggal di belakang pada ketika ini. Masih lagi Kua Ching Lan dari Vietnam. Apakah atlet Vietnam ini dengan kelebihan yang dimilikinya, nampak dia melakukan lompatan yang bersih, sudah hampir dapat memintas dua pelari Filipina yang berada di hadapan. Kua Ching Lan dari Vietnam sedang mendahului sambil cuba diberikan cabaran oleh Brown Robbie Lauren. Masih lagi Kua Ching Lan, sudah pastilah saya kira seakan-akan pingat emas akan menjadi milik Kua Ching Lan dari Vietnam, diikuti Robbie Lauren dari Filipina dan juga Hoffman Lauren Alexis juga dari Filipina untuk mendapat pingat perak dan gangsa. Pingat emas menjadi milik Vietnam lagi. Pingat emas kedua berturut-turut petang ini. 82 saat untuk pingat emas. Brown Robin Lauren 57.50 untuk pingat perak. Hoffman Lauren Alexis 57.75 saat dari Filipina pingat gangsa.